wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Ittaqullah ni sebagai pelapik kata. Tiap-tiap perkataan yang penting dalam Quran ni semua dia mula dengan ittaqullah. Lepas pada ittaqullah tu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Tiap-tiap seorang kena perhati benda apa yang dia telah kirim untuk esok dia. Ini baitul qasid. Benda hak Tuhan rakyatnya ialah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Tiap-tiap seorang. Nafsu ni kita bermakna orang. Tak ada bahasa lain dalam Melayu kita ni. Orang ke benda menyawa ke. Mu ni nafs. Tiap-tiap manusia dia panggil an-nafs. Nafs maknanya benda yang ada ruh, benda ada nyawa. Tak kira Cina, India, Melayu, orang asli, orang Eskimo mana sekalipun, semua sekali nafsu. Dan satu cerita masyhur, masa Rasulullah SAW sedang duduk beramai-ramai, lalu mayat seorang perempuan Yahudi. Mayat perempuan Yahudi diusung untuk nak pergi tanah lah agaknya. Maka Nabi bangun bagi hormat. Sahabat-sahabat tegur, ya Rasulullah, dia kata innaha yahudiyah. Mayat tu bukan mayat kita, mayat orang Yahudi. Yahudi ni musuh tradisi Islam. Nabi kata innaha nafsun. Yahudi pun orang, dia kata. Yahudi pun orang. Ini asas pengajian Islam. Asas ilmu Islam ialah tiap-tiap manusia mesti dihormat. Kafir tak kafir, mukmin tak mukmin, fasik tak fasik kena hormat. Kerana dia ni orang nafsu. Hormat kafir ada hormat cara dia. Kita Islam ada hormat cara kita.